Ramai orang ingat kejayaan datang dari idea besar. Sebenarnya hidup berubah sebab keputusan kecil yang dibuat cepat. Masalah ramai orang terlalu lama fikir. Nak mula bisnes fikir, nak buat konten fikir, nak approach kalian fikir. Sampai peluang pun penat tunggu. Orang berjaya bukan sentiasa paling pandai, tetapi dia cepat decide. Dia tak tunggu yakin 100%. Dia faham overthinking tak pernah hasilkan duit. Action yang hasilkan duit. Bukan sebab rezeki lambat datang, tapi sebab kau terlalu lama buka pintu. Takut salah itu normal, tapi terlalu lama tak bergerak, itu bahaya. Sebab dunia ni milik orang yang bergerak dulu, bukan orang yang fikir paling lama. Lepas tengok video ni, jangan tambah idea, tambah tindakan. Sebab keputusan kecil hari ini boleh ubah hidup kau.